So hari ni berbekalkan tumbler, aku dekat BHP Petromat dekat Kayu Ara. Air aku dah habis tapi aku nak beli air botol lah. Dekat BHP ada jual air jus lah. Jom kita cek ya. Ni tu sip, jom kita cari. Boleh tak ni air dua ni? Asyik dengan aku tarik ni. Jom try. Tak ada apa-apa promo ke untuk jus tak? Ni ambil dua, dapat RM9. Saya borong lah. Dia kata beli apa-apa produk Zeus. So tapi yang ini berbalik tau. Beli dua RM5. Satu ni dapat RM1. Tapi aku beli yang ini. Betul? RM5, RM10. Aku nak beli apa lagi Dia kata beli apa-apa Zeus. 3, 6, 8. Saya nak beli semua ni. So saya dapatkan ni. Dapat si ampau. Saya peminat ampau tak? Akak suka Zeus? Ni, saya suka. Ni betul ke? Kalau dua RM5? Dua RM6. Friend, kalau satu je paling gede. So, kalau dia 42, 20. Okey. Ni nak buat minum ke buat mandi? Itu cerita. Saya sebenarnya nak buat kolam besar. Tu akak siapa tu panggil ni? Akak saya. Mana ampaunya? Tunggu bulan depan. Nah, akak ambil ni air satu. Saya bagi. Tak apa. Saya bagi. Akak ambil salah satu. Ambil. Akak ambil satu. Akak ambil tu juga kak. Thank you. Bang, apa nak minum? Enggak betul bang. Ambil ah. Serius? Ambil. Ha. Terima kasih banyak bang. Adik-adik dah minum. Nah, ambil lah. Free je. Ha. Angkong korang nak air? Oh, ambil satu cukup. Okey. Hati nak juga? Ambil lah. Tak apa, ambil je. Thank you. Sama. Abang-abang dah ambil? Mungkin tak nak tolak pula kan? Aunty, uncle. Ini ampau raya, ampau sampur raya. Bukan hijau. Warna merah. Wishing you guys a happy Chinese New Year. Okay, welcome. Okay lah, ampau pun aku dah dapat. Lawa ada ampau Zeus ni kalau kau tengok. Nampak? Jadi apa-apa pun, thank you BSP Petromat. Bye-bye, ciao.